sebab makan Nutrika ni sebenarnya saya memang ada sakit arthritis, rheumatoid arthritis stage 4, dan lutut saya dah tak ada gel dan memang sepatutnya kena operate. Jadi saya pergi doktor, saya cakap doktor tak payah operate. Setelah saya makan ni Nutrika ni, saya makan dah berapa sachet tu, saya tengok mula saya jalan pakai tongkat. Kerana pasal kaki ni kan sakit, bisa, tegak. Jadi dah macam-macam lah. Jadi saya dah try makan produk pun tak jalan. Makan ubat doktor pun doktor kasih koyo pun tak jalan. Jadi bila saya dapat Nutrika ni dari seorang kawan, bila Umi makan ni produk, mula-mula memanglah kita ada ini kasi mula sakit sikit dia kata, oh bagus ke sakit sikit ni tak apa. Makan je. Kita nak teruskan, nak tengok macam mana bagus ke tidak produk ni. Jadi bila dapatkan berapa dah satu kotak 14 sachet, satu kotak ni terus rasa badan ni terus ringan. Pertama ringan, kedua kaki ni yang kita pijak sakit ni tak rasa. Jadi Umi cakap dah tak rasa sakit. Jadi Umi pakai tongkat lah. Dia cakap okey, apa tidak jangan pakai tongkat lagi, nak pergi shopping, pergilah shopping. Pergi shopping cakap betul tak pakai tongkat tak rasa sakit, tak rasa bisa, semilang. Alhamdulillah ya Allah. Ini baru 1 jam. Try lagi, pergi lagi. Nak try lagi. Okey, kita berapa lama boleh jalan lagi? 3 jam dekat shopping center tu boleh tak rasa penat, tak rasa apa. Dan rasa kaki dia pun tak ada rasa bisa-bisa terus. InsyaAllah. Inilah produk yang Umi cari selama ni. Produk Nutrika ni memang terbaik. Dengan asbab ni, Umi dah boleh jalan, kaki dah kuat, dan kawan-kawan tegur sendiri dekat masjid, Umi mana tongkat dah tak pakai lagi. Umi kenapa kurus saya sekarang badan? Umi you nampak muda sekarang. Jadi ini semua sebenarnya ada di Nutrika. Cuba dan saya dapati bila saya dah makan ni, dulu kencing manis saya ada, kolesterol ada. Lepas tu bila saya dah makan ni, saya pergi cek, semua tu dah hilang. Lepas tu doktor kata saya dah tak payah makan ubat lagi. Kencing manis dulu berapa? Kencing manis masa sebelum tu sehingga 21. Lepas tu dia dah turun sehingga 6. Kolesterol saya tak ingat dia punya perpuluhan dia tu berapa kan, tapi katanya tinggi. Lepas tu bila dah makan, dia kata semua dah normal. Makan dah lebih kurang dalam sebulan lah saya makan dah. Sehari makan pagi sekali dan malam sekali. Saya Raja Gauri. Selama ni sebelum ni saya ada sakit-sakit sendi. Lepas tu saya ada bengkak-bengkak kaki, kebas tangan dan kebas kaki. Kalau nak berdiri lama tu memang sakit. Selepas saya mengamalkan Nutrika selama 2 minggu, kebas-kebas kaki, kebas tangan dan bengkak-bengkak kaki saya jauh lebih kurang. Dan sekarang saya continue ambil Nutrika, dalam 2 bulan memang hilang sakit-sakit kebas, sakit bau sakit bau saya pun teruk dulu. Lepas saya ambil Nutrika selama 2 bulan memang dah hilang semua. Saya kembali aktif dan saya boleh pandu kereta seorang aja. Saya boleh ke Perlis, boleh pergi ke JB, boleh pergi Kedah. Saya sekarang dah aktif dan saya syorkan kepada orang ramai supaya ambil Nutrika ni. Amalkanlah Nutrika ni, memang bagus, sambil kita boleh menjana pendapatan yang bagus. Sleepis ni dia memang sentiasa, sebab dis tu lari kan, kita punya saluran belakang tu dia goyak. Jadi saya ada masalah kadang-kadang nak bangun, nak duduk apa semua. Bila kita tekan buat okey, lepas tu bila lama-lama dia jadi balik. Jadi apa yang saya alami dengan produk ni sangat luar biasa. Sebab apa? Bila saya sekarang saya tak sedar yang saya dah boleh kira brand bangkit semua, macam tak ada rasa sakit sangat. Even saya duduk lama pun saya macam kurang sakit, tapi kita tak perasan benda tu sebab kita makan, kita rasa macam tak ada apa-apa sangat kan. Tapi rupanya baru bila kita fikir balik, dah tak sakit belakang kan, macam pelik lah. Tapi nak kata cure terus tu
mungkin makan masa lah kan, tapi at least kita membaca supaya sel dia macam Cik Guru yang kata tadi tu kan, mungkin sel tu dia akan tampuk balik ke apa ke kan. Kak Wan, berapa lama dah makan Frika? Baru 20 hari. 20 hari. Apa Kak Wan rasa, siapa nak record cepat? Okay. Apa Kak Wan rasa makan Nutrika ni? Perbezaan ni Kak Wan rasa? Pada mula hari pertama dan kedua makan, memang lutut dan juga tumit berasa sakit. Pada masa tu Kak Wan rasa macam nak berhenti, tapi disebabkan mengingatkan GM Syah kita kata tak apa kawan, teruskan. Jadi memang teruskanlah. Kemudian setiap hari tu memang makan 2 kali sehari. Dan pada masa dalam tak sampai seminggu, sakit lutut dan juga tumit tu dah beransur baik. Dan sekarang memang boleh, orang kata semalam kan kita buat aerodance, memang boleh berlari. Saya terlibat dalam satu sport injury badminton pada 7 bulan 12, di mana saya mengalami kecederaan yang dinyatakan oleh doktor melalui result MRI 3 ligamen saya putus daripada 4. Okey, MCL, PCL, LCL dan MCL kata silap saya lah. Dan waktu tu saya masih lagi melalui satu proses penyembuhan sendirilah. Okay, sebab saya punya lutut pun ada retak sedikit, jadi tak buat operation lagi. Doktor perlu saya sembuh baik dulu supaya bekat dalam lutut. Jadi selepas sebulan, saya tu bulan 1 saya try consume produk ni, Love Nutrika. Saya cuba saya konsum tak banyak. Saya cuma hanya ambil 1 hari sekali saja, iaitu pagi je saya ambil. Okay, dan saya ambil dan sikit-sikit tu sebagai anak-anak juga. Mereka kata bukanlah satu saki ni 100% saya, anak-anak pun makan-makan sikit. Dan magically saya boleh kata alhamdulillah, selepas next appointment dengan doktor tu, doktor tak buat MRI tapi kaki saya dah surut pada bengkak. Doktor gerak-gerakkan saya punya lutut. Doktor surprisingly, doktor kata, saya tengok awak punya 2 lagi ligamen saya dah baik, dah macam okey. Doktor kata dah macam okey. Jadi yang pasti PCL memang confirm tear lah, dah confirm putus. Jadi doktor tanya saya, awak ada konsum apa-apa produk ke? So saya kata, saya dah ambil Nutrika. Doktor, Nutrika tu apa? Dia macam functional food. Functional food, suplemen lah, bukan suplemen, bukan. Okay, functional food awak boleh teruskan. Suplemen kalau boleh awak elakkan lah, saya tak ada galakkan. Functional food ni okey doktor. Alright, tu daripada pakar lah sendiri cakap. Okay, and then saya pun semalam 13 hari bulan saya operation. Dan satu lagi perkara yang ajaib, iaitu saya punya meniscus, iaitu tapak utama saya antara tulang ke tulang tu. Okay, bukan sepatutnya, memang sure koyak. Sebab saya jumpa 2 pakar. Pakar pertama saya jumpa, pakar kata koyak. Dan pakar kedua yang cek MRI pun memang koyak, confirm dia. Okay, koyak sikit lah, bukanlah koyak banyak, koyak sikit. Yang dia mana pakar perlu repair. Tapi waktu buat MRI sebelum saya masuk operation, doktor kata macam awak punya meniscus pun dah cantik. Tapi doktor kata kita akan confirmkan sekali lagi lepas waktu operation. Waktu operation bakal masuk kamera akan jelas lah. Dan waktu operation tu memang doktor kata sah, meniscus saya cantik, tak perlu nak buat apa. Dia hanya perlu buat PCL sahaja, iaitu ambil ligamen lain, penderma ligamen luar dan buang ligamen lama, cantumkan. Itu saja. Dan adalah repair sikit dekat ligamen-ligamen yang lain bagi cantik.